Assalamualaikum. Selamat kembali bersama channel Kopra Koyan. Ini projek Saga, Projek Saga lama kita tak buat projek Saga. Ini kita nak buat proses modifikasi masuk short shifter. Level gear pakai short shifter. Semalam aku dah buat dah. Aku dah buat dah buka hak asal. Ni hak asal. Kita masuk short shifter ni. Kita beli dari Shopee. Nampak ya dah pasang dah. Tapi ada masalah sikit. Nak kena buat modifikasi. Kita nak kena potong kaki tapak asal Tapak asal tu dia terlalu dekat sangat, tak ada gap langsung. Jadi gear dia tak boleh. Gear 1 kita nak masuk tak boleh, gear reverse kita tak nak masuk tak boleh. Kita boleh masuk gear 3 dengan gear 4 saja. Dia tak ada gap. Jadi kita nak kena potong ni. Potong tapak ni, bagi kosong, baru dia ada gap sikit. Pasal apa ni, tebal dia punya aluminium ni, tebal. Aku dah grind dah semalam aluminium ni, tapi tak boleh juga. Nampak ya, pagi ni nak kena potong tapak ni. Yang ni projek aku minggu ni ya. Masuk short shifter. Jadi gear kita tak payah terlalu panjang sangat gear kita. Kita masuk sikit saja, insya-Allah. Kita try tengok macam mana. Okey. Kita buka dulu. Semalam kita dah pasang dah. Kita buka dulu. Aku ingat semalam aku grind tapak ni. Boleh lepas, nampak gaya tak ada beza juga. Boleh lepas sikit ya. Dia ada gap sikit ya. Jadi pagi ni nak kena potong. Jangan bagi hilang dia punya spring ni, dia punya washer. Okey. Kita cabut ni. Okey guys, ni short shifter. Beli di Shopee. Ya, semalam aku dah grind dah. Tapak ni. Tapi tebal guys. Kalau grind banyak lagi dia nipis ya, kita kena nak potong. Dan dipotong pakai grinder. Kita potong bahagian lengkung ni. Straight turun bagi jadi petak. Bahagian lengkung ni yang sangkut. Okey guys. Ni pandangan tepi ya. Kita nanti potong pakai grinder. Ni pandangan tepi ni ya. Kita nak potong. Bos, ni mata grinder. Yang ni yang kecil. Mungkin kita pakai untuk potong selang macam tu. Besar kita pakai untuk potong slice macam tu. Okey guys. Ya guys. Tu satu dah. Ni saya pun potong belah sini pula.
Potong belah sini pula. Dia kita nak potong pun duduk tak selesa, kita cushion tak buka. Risau juga pegang grinder ni. Kita potong lem belah situ pula. Okey. Okey guys, ni kita dah potong dah tu. Tinggal kita nak potong selang ni sikit. Bagi putih, aku tukar mata kecil sikit. Tadi mata besar. Takut dia rentak sekali. Ni kita tukar mata kecil sikit, tengok macam mana. Bagi ketak mata tu ke. Okay guys, kita dah potong tu. Mari kita try kepak tengok. Boleh kepak. Besi tebal guys. Besi tebal. Sekeping ni kita buang. Ni sat aku nanti asah dengan kikir. Okay guys, mari kita pasang tengok macam mana. Lepas tak lepas. Alhamdulillah. Selamat. Risau juga potong ni pasal apa? Space kita nak duduk pun sempit. Grinder kita pegang pun tak apa nak selesa. Takut grinder bidah kita macam tu. Pasal aku tak buka cushion. Dia cushion tak buka. Tapi alhamdulillah boleh potong juga. Alhamdulillah. Okay guys, kita nak pasang tengok macam mana. Alhamdulillah. Ya guys, kita dah asah dah. Baru dia tak apa tajam sangat. Bekas kita potong tu. Ni pun tajam juga sikit ni. Tajam juga sikit lagi ni. Aduh. Kita tak salah apa lah kan, bukan tangan kita nak masuk dalam ni. Tak apa tajam lah. Okay, lepas ni kita nak pasang lah. Kita nak pasang tengok macam mana. Boleh masuk gear, tak boleh masuk gear. Lepas aku pasang ni, kita test tengok. Tengok kalau boleh masuk gear, alhamdulillah. Short shifter. Okay guys, InsyaAllah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Dia siap pasang. Siap pasang. Ni pin ni mana ada.
Pin ni aku buat lain lah. Pin saya patah. Jadi aku kepak dawai stainless steel. Buat pin dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah short shifter. Okey. Mari kita test drive tengok boleh masuk gear ke tak. Boleh ni. Boleh masuk gear reverse ke tak. Sebelum ni kalau tak potong tapak ni boleh masuk gear 3 dengan gear 4. Kita nak test tengok boleh masuk gear 1, 2, 3, 4 dengan gear reverse, tengok boleh masuk tak. Tengok macam mana. Nampak cantik ya. Ni kalau tak buat konsol box pun cantik juga ni batang dia. Tapi tu tak elok kan konsol box kita kosong. Baik guys, kita test dulu. Alhamdulillah guys, Alhamdulillah berjaya juga misi modifikasi masuk short shift gear. Okey guys, ni gear 1 gear 1. Tengok jalan jalan. Gear 2 jalan. Gear 3, gear 4 jalan. Kita tengok gear reverse Gear reverse. Okey, boleh reverse jadi pergerakan dia tak berapa panjang kita masuk macam tu jadi kita nak masuk gear pun cepat gear 4 reverse ya. Dulu pendek lagi dia kena tolak jauh. Yang ni kita tolak dekat saja. Alhamdulillah. Okey guys, kita tengok pandangan bawah pula. Ya. Short shifter. Okey. Alhamdulillah. Okey, setakat ini dulu video channel Kopral Payan misi modifikasi tukar short shifter gear lever. Alhamdulillah. Okey guys, sehingga ketemu lagi di video akan datang, InsyaAllah kita up Okey, setakat ni dulu. Assalamualaikum.